Piu, hai korang semua, macam biasa saya akan buat konten lagi. Apa khabar korang semua? Korang sihat ke? Korang jangan heran kenapa cerah sangat ni. Biasalah, lampu ni dah macam cahaya syurga ya korang Jadi korang, hari ni saya nak buat konten apa korang? Kan korang nampak kan? Korang nampak? Hari ni saya nak challenge sangkut kaki tersangkut kaki di kursi. Macam challenge korang. Apa benda konten saya korang? Tak tahulah korang, saya buat je. Okay, ni dah tersangkut ni korang. Jom, dapat keluar rumah tak ni kocak. Jap korang, jalan dulu korang. Jap. Susah nak jalan korang. Saya memang susah nak jalan korang. Korang tengoklah sendiri. Saya terpasang kad ni korang. Saya terpasang kad. Kalau saya letak bawah tanpa pegang, saya akan tersekat sini je korang. Saya akan tersangkut kat sini. Tak boleh jalan korang. Susah nak jalan. Macam mana orang jalan pakai jalan tersangkut kursi korang? Tak ada orang macam tu korang. Orang gila je boleh buat korang. Astagfirullahaladzim. Betul korang, tak ada orang jalan kursi tersangkut korang. Korang jalan kursi tersangkut tak? Susah nak jalan korang. Jom. Saya malas nak buat rumah korang. Saya nak keluar rumah lah. Dalam rumah tak syok lah korang. Luar lah. Slow lah korang. Lambat lah. Sekejap korang. Saya dah dekat luar rumah lah korang. Masa tersangkut kursi korang. Jom korang, kita jalan-jalan dulu korang, ambil angin sambil tersangkut kursi ni korang. Dah korang, cukup korang, jangan gelak korang, kocak. Aku dah sangkut sini dah korang, dah tempat ni sempit korang. Tambah lagi tersangkut. Tolonglah korang, jangan sangkutkan saya korang. Aduh korang sangkut. Alhamdulillah korang dapat, walaupun sempit, dapat juga saya menembus. Aduh sakit. Saya dah. Kalau korang, saya duduk sini je. Saya malas nak jalan lagi lah korang. Saya dah tersangkut kat sini. So, alang-alang duduk lah korang. Jalan korang, saya nak chill dulu. Saya nak santai. Aduh, mak saya tengok korang. Aduh, tak apa korang. Biarlah dia hairan korang. Yang penting saya dah tersangkut dekat kursi ni. Macam kocak lah korang. Macam mana? Walaupun korang tersangkut, korang masih boleh berjalan. Okay korang. Walaupun tersangkut, boleh duduk juga korang. Kocak lah korang. Dah sangkut ni korang, macam mana jalan? Aduh. Hari ni banyak yang membebankan saya korang. Kocak. Tolong tersangkut.
Malas lah saya nak jalan atas tanah weh. Cukuplah atas simen ni, korang jangan jalan atas tanah. Makin lah tersangkut nanti saya jalan. Jom korang jalan-jalan lu korang kat sini. Tak boleh korang. Korang tak tengok tu, kaki saya dah masuk lubang kerusi ni korang. Tersangkut sekali-sekali dengan kerusi korang. Saya jalan dengan kerusi sekarang ni. Korang tengok apa? Kocak lah. Tolong. Aduh korang, kat sini tak terang lah korang. Tak apa. Tak apalah, better kat sana. Tu masih tersangkut tu korang. Jom. Panas-panas pun tak apalah korang. Yang penting dapat healing dengan hari ni kita challenge tersangkut kursi je korang. Kaki tersangkut kursi je. Saya jalan-jalan tersangkut sekali dengan kursi lah korang. Okay? Saya dah cakap tadi korang. Di awal video saya dah cakap. Masalahnya panas. Nak pergi sana balik tak boleh korang. Tolong. Tak boleh nak pergi sana balik korang. Dah tersangkut tengok. Orang duduk kat sana korang. Saya duduk kat sini. Ya. Ini adalah style saya. Aduh korang sakit terkena kursi. Nak duduk sampai bila kat sini korang? Jalanlah bang. Sekejap korang, saya nak letak handphone korang. Panas ni, agak panas hari ni korang. Tak nampak ni korang, memang takkan nampak saya lah dekat situ. Ni tak apalah, kat sini redup sikit korang Kenapa korang tengok saya? Jangan tengok saya korang. Saya dah saya dah give up dah korang. Kaki dah tersangkut macam ni. Lepas tu nak buat apa? Dah kaki tersangkut. Nak buat apa? Jalan lah korang. Lantak lah. Jom korang jalan kat tanah. Tadi tak nak jalan. Masalah saya tak boleh jalan laju korang. Tak boleh jalan cepat. Tak boleh jalan cepat. Macam ni je lah saya ikut. Jom kita cuba je. Aduh. Tak dapat nak heret sekali dengan kerusi. Terpaksa angkat juga kerusi ni korang. Okay korang, tak apalah korang. Konten. Okay korang, boleh ni. Boleh jalan lagi korang. Boleh. Kocak. Okay dah. Jangan pernah give up korang. Kita belum cuba, belum dapat. Macam salah aje. Tak ada korang. Ni makin lama makin ke depan saya ni korang. Makin ke depan korang Dah level up korang Ya korang, tak apalah, kita santai sini. Dah panas ni korang. Tak apa korang, jom kita jalan lagi. Dengan tersangkut-sangkut ni korang susah jalan. Kalau saya tambah bantal, makinlah tersangkut korang. Tambah bantal, nanti bantal tu jatuh kotor. Malas lah saya korang Cukup kerusi je saya tersangkut. Okay dah, tempat redup kat sini dah redup. Saya mampu duduk dan berdiri. Tapi saya nak lari tak boleh ni korang Kan saya biasa lari korang. Sekejap korang, kat sini boleh tak? Rupa kat sini boleh sangkut handphone korang. Boleh sandar handphone kat sini. Tak tahu saya. Selama ni saya tak tahu korang. Sekejap korang, sekejap korang, sekejap.
Tak dapat sandal lah korang. Tak apalah korang, saya terpaksa pegang je lah. Handphone ni korang terpaksa pegang je lah. Okay. Yang penting korang nampak saya tersangkut sekarang ni. Hei, ngapa? Apa yang saya buat kat sini korang? Apa yang saya buat kat sini korang? Alah, korang lah suruh saya pergi sini tadi. Dan korang, saya nak pergi dulu korang. Okey lah korang, saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya korang. Okey lah korang semua, saya harap korang semua terhibur. Okey lah korang, jumpa di next video. Jaga diri korang. Bye korang.